Okay, baik. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Nama saya Muhammad Haizulizan bin Amran. Saya merupakan pelajar PDPP, option PSV. Okay, untuk persembahan saya dalam video ini adalah menerangkan mengenai model AD dalam teknik mosaic. Okay, baik. Dalam model AD ini terdapat ada 5 unsur pertama adalah analisis, reka bentuk, pembangunan, pelaksanaan dan penilaian. Okey, yang pertama adalah analisis. Dalam model ini saya akan menerangkan bagaimana saya sebagai guru menggunakan model AD untuk menyampaikan pembelajaran mengenai menghasilkan karya kek cawan cantik menggunakan teknik mosaic dalam pendidikan seni visual tahun 4. Okey, yang pertama adalah analisis. Analisis keperluan, kemahiran asas iaitu menggunting, mengoyak dan menampal. Selain itu adalah keperluan alat dan bahan, kertas warna, gam gunting dan pensel warna, pemadam contoh, gambar kek dan cawan. Selain itu adalah analisis murid. Murid tahap 1 adalah berumur sekitar dalam 10 tahun. Selain itu, pelbagaian gaya pembelajaran, visual, kinestetik, interpersonal perlu dititik beratkan. Analisis yang terakhir adalah analisis persekitaran. Kelas seni dengan ruang kerja yang fleksibel. Bermakna kita akan menganalisis ruang seni, adakah dia bersesuaian untuk menghasilkan karya kek cawan menggunakan teknik mosaic. Okey, baik. Objektif utama untuk pembelajaran ini adalah murid dapat memahami konsep mosaic. Murid dapat menghasilkan karya kek cawan menggunakan teknik mosaic secara kreatif. Okey, baik. Seterusnya adalah reka bentuk. Hasil pembelajaran iaitu menghasilkan karya seni bertema makanan dengan menggunakan teknik mosaic. Selain itu adalah menunjukkan penggunaan warna dan susunan yang menarik. Strategi pengajaran adalah yang pertama adalah set induksi iaitu menayangkan gambar kek cawan dan hasil seni mosaic. Selain itu adalah demonstrasi teknik mosaic di mana teknik mosaic ni adalah ada satu unsur yang menggunakan teknik yang seragam dan selari. Ketiga adalah aktiviti penghasilan kek cawan. Keempat adalah galeri mini dan memamerkan hasil murid. Bahan bantu mengajar antaranya adalah gambar contoh kek cawan. Kedua, video pendek teknik mosaic. Ketiga adalah lembaran kerja lakaran awal kek cawan. Okay, seterusnya adalah pembangunan development. Dalam kerangka pembangunan, saya akan membangunkan satu slide tayangan iaitu PowerPoint atau poster akan meletakkan contoh sebenar hasil mosaic, kek cawan, lembaran kerja, lakaran awal dan rubrik untuk penilaian. Seterusnya adalah penghasilan aktiviti. Langkah-langkah penghasilan mosaic ditunjukkan secara visual. Sediakan ruang pameran ini untuk galeri kelas. Seterusnya adalah pelaksanaan. Untuk melaksanakan menghasilkan karya kek cawan cantik menggunakan teknik mosaic, yang pertama adalah set induksi, di mana saya akan tayangkan gambar kek cawan dan susunan mosaic. Langkah pertama akan menerangkan teknik mosaic teknik mosaic sambil melakukan demonstrasi. Kedua, murid sendiri akan menghasilkan kek cawan menggunakan teknik mosaic tersebut. Ketiga, langkah 3 akan diberi masa 5 minit untuk susunan sentuhan akhir dan penyusunan warna mengikut kreativiti. Yang terakhir adalah penutup iaitu refleksi dan pameran mini dalam kelas kita boleh menggunakan PAK21 iaitu gallery walk. Akhir sekali adalah penilaian. Dalam penilaian saya menggunakan penilaian formatif dan sumatif, di mana penilaian formatif pemerhatian semasa proses penghasilan dan soal jawab secara lisan tentang teknik yang digunakan. Selain itu adalah penilaian sumatif, hasil akhir karya cawan mosaic dinilai melalui rubrik kreativiti, teknik kebersihan dan susunan warna yang dibuat oleh murid-murid.
Selain itu adalah refleksi ringkas murid untuk pengalaman mereka, di mana mereka boleh membentangkan hasil karya mereka dengan menceritakan mengenai cabaran, apa cabaran yang dia melalui semasa melakukan menghasilkan karya, apa perasaan. Di situ saya akan menilai secara sumatif. Okay, baik. Itu saja persembahan saya dalam video ini. Sekian, terima kasih.